masa dia nak pinjam kan, kau main lagi dia mendekati PTPTN. Tapi masa nak bayar semua macam apa ni? Apa? Kan PTPTN apa tu? Buat lupa kan. So tak boleh lah macam tu dek kan. Macam kita kenalah, macam kita dah pinjam kita bayar. Sebab kita tak tahu pusingan duit tu kepada sebab saya sekarang kan dah jadi ibu kan. Pusingan duit yang PTPTN tu nak pakai, funding dia mesti dia nak fund pula generasi yang akan datang kan. Okay, hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bersama saya sekali lagi di dalam podcast dari studio PTPTN, Cik Putri si pakar PTPTN korang. So macam biasa, kita dari studio PTPTN ni kita akan bawa macam-macam daripada background yang berbeza-beza, pembincang PTPTN sendiri untuk hadir ke Menara PTPTN dan studio PTPTN untuk berkongsikan kisah latar belakang mereka mengenai pinjaman, mungkin struggle-nya mereka macam mana nak buat bayaran balik, ataupun mungkin ada something yang bila mereka kongsikan sesuatu perkara yang amat bermanfaat untuk penonton yang sedang menyaksikan dari studio PTPTN. Okey, baik, untuk episod kali ini kita memang special sikit sebab macam sebelum-sebelum ni saya dah cakap dari studio PTPTN ni kita bukan bawa semenanjung je tau. Pembincang PTPTN daripada Sarawak. Sik ada kan ni Sarawak ni datang PTPTN ni. Okay, baiklah, tanpa membuang masa saya nak perkenalkan pembincang PTPTN kita. Mungkin kita boleh katakan sebagai alumni PTPTN. Sebab hari ni pembincangnya nak kongsikan macam mana tips ataupun cara beliau sendiri mula membuat bayaran balik, macam mana struggle-nya beliau. So kita terbang daripada Sarawak ke Kuala Lumpur. Okay, baiklah, tanpa membuang masa kita nak perkenalkan. Hai, Assalamualaikum. Hai, Assalamualaikum. Putri, pakar PTPTN. Ya, pakar PTPTN sangat tu kan. Okay, terima kasihlah sudi menjemput saya jauh daripada Sarawak hari ini datang ke KL. Betul. Mungkin boleh cakap Sarawak sikit. Cukup cakap sikit mungkin penonton. Makasihlah sebab mengundang kami ke situ. Situ tu kita apa? Kami. Kita ni kami. Kami suka makan manok. Pandai. Manok tu apa? Tahu tak? Manok. Kita pun orang Sarawak juga. Tiba. Okey, bolehlah cakap sikit-sikit. Si ada. Manok. Okay, Afia mungkin terima kasih kerana sudi hadir ke PTPTN. So mungkin Afia nak perkenalkan diri sedikit. Okay, nama saya Afia Saleh. So saya daripada Kuching, Sarawak, merupakan alumni PTPTN. Okay, berusia 30-an. Bila dah masuk 30-an ni dia macam sensitif sikit kan. Okay, lepas tu saya alumni UiTM juga. Okay. Dan sekarang dah bekerja dengan satu agensi kerajaan lah. Wah, gitu. Okay. Alumni PTPTN, alumni UiTM. Ni mesti belajar bagus ni kan, UiTM ni. Kau siapa tu? Kau sikit-sikit. Okay, diploma saya ambil diploma in banking. Dan degree pula saya international business lah. Okay. Lari sikit lah ya. Lari sikit lah sebab minat tu tiba-tiba bertukar sikit. Okay, baiklah. So terima kasih Afia sebab sudi datang ke dari studio PTPTN. Kalau Afia nak tahu, ini episod dah banyak episod kita buat. So menarik. Saya difahamkan juga Afia pun mesti pernah tonton episod kita yang lepas tu, yang Afia berminat sangat nak start kita ni kan. Sebenarnya saya scroll social media tu nampak PTPTN ada podcast. Menarik, cantik juga. So macam okay, so ada ruang untuk saya datang tu, macam menarik, boleh jadi panel. Boleh kongsikan cerita lah kan. Mungkin kasih. Kisah daripada Afia sendiri dapat memberi manfaat kepada penonton di luar sana yang mungkin struggle juga nak buat bayaran balik ni kan. Alright, so baiklah Afia, kalau kita tahu mungkin Afia nak kongsikan pengalaman Afia sendirilah daripada mana bermulanya Afia buat pinjaman tu. Start bila? Diploma, degree sahaja ke ataupun degree sahaja ke atau macam mana? Dua-dua.
kita kan kalau dah boleh tu, benda yang boleh kita memang dua-dualah kita ambil kan. So masa diploma tu, masa tu blur-blur lagi kan, apa benda PTPTN ni, tengok semua kawan-kawan pergi dewan, pergi isi borang kan, apply. Apply lah, tanya parents nak kena apply ke tak kan. So apply lah sebab saya ada kembar. Okay. So kembar pun time belajar tu samalah, batch yang sama. So kita pergi apply sama-sama untuk PTPTN diploma, dan degree pun saya apply juga, dan alhamdulillah dua-dua pun dapat. Untuk diploma saya dapat half. Dan sebenarnya kembar dapat full. Mungkin course yang berbeza kot kan. Dan lepas tu untuk degree pun saya dapat juga, dan alhamdulillah memang sangat membantulah daripada segi kita nak belanja untuk kita belajar tu kan, lagi-lagi masa degree lah. Tapi masa diploma tu saya belajar di Sarawak. Dia macam walaupun saya dapat half tak apa, sebab saya pun dekat hometown sendiri, so tak banyak belajar sangat. Tapi sangat banyak membantu saya, tak perlu nak minta duit kat parents lah basically. Parents pun dah tak payah pening, kau dah ada duit PTPTN, kau pandai-pandai lah hidup. Okay. Kan pandai-pandai lah kau sia. So parents pun dah tak payah fikir nak bagi duit, nak beli buku, nak beli ini, beli laptop, beli apa-apa yang nak kan. So macam kembar pula dapat full. So sikit-sikit kalau saya tak cukup, pinjam sikit. Pinjam sikit. Kita pun masa tu lah, so balance lah. So kembar dapat full, kita ambil sikit kan. So saya, bila pak bayar tu pun saya chip in lah sikit kat dia kan. Kita dah ambil sikit, kita chip in sikit. So untuk degree pula saya dapat juga pinjaman, dan ketika tu memang struggle lah. Sebab saya daripada Sarawak, saya belajar di Shah Alam. So kena cari rumah sewa time tu sebab tak dapat hostel kan. Lepas tu kat situ kita kena fikir bas lagi, benda-benda yang nak mencari hidup di perantauan orang kata kan. So sebenarnya masa tu memang struggle sangat. Lagi-lagi masa saya intern dekat KL. Kat KL pula macam nak kena naik public transport every day kan. Lepas tu makan pun bukannya murah kan. So macam time tu alhamdulillah lah ada duit PTPTN tu, kita pun kadang-kadang segan dengan parents kan. So kat situ dia sebenarnya alhamdulillah lah ada PTPTN ni membantu kita nak mencari hidup ketika kita belajar tu basically. Dan sama juga macam kembar saya pun merantau masa di degree, dia dapat PTPTN. So kita pun mengurangkan beban parents kita kan. Untuk adik-adik kita, saya satu keluarga, adik-beradik semua PTPTN. So parents pun macam lega lah kan. Kita pun kawan senang kan. Berapa orang adik-beradik tu, Afia? 5 adik-beradik. So alhamdulillah semua pun dapat pinjaman PTPTN. Dan parents pun bukanlah orang senang kan. So kita pun rasa lega lah kita dapat mengurangkan beban family. Sebab saya ingat lagi masa saya diploma, saya nak sambung degree, saya punya my mother cakap tak payahlah sambung degree, kerja je lah kan. Sebab yelah kita fikir macam duit tak ada kan. So macam okay, tapi saya nak sambung belajar kan. So mak kata okay lah, tak apalah, apply lah PTPTN tu kan. Sebab nak belajar jauh, duit tu tak ada kan. So macam kat situ kita dapat convince kita punya parents lah, kita boleh jaga diri kita. Kan nak merantau ni bukan mudah. Anak perempuan pula tu, first in the family pula merantau. So bila nak merantau tu mesti parents risau duitnya ada ke tidak kan. So bila kata okay ada, tak apa, cukup kan. So kat situ parents kita rasa lega sikit lah untuk melepaskan kita pergi ke tempat yang jauh. Macam tu lah. Tu alah, itulah dia kan, orang kata kan. Yelah, sebab kita pun tak tahu struggle orang tu berbeza-beza. Tapi biasanya memanglah sebab macam sebelum-sebelum ni pun kita ada juga peminjam daripada Sabah. Sama juga memang struggle lah juga kan. Sebab kebanyakannya bila kita nak sambung ke peringkat lagi tinggi, memang memilih untuk ke Semenanjung. Tapi tu tak fikir lagi kan, tiket ni lagi. Betul, nak balik raya pula, macam nak pergi Australia. Harga tiket tu. Harga tiket. Ingatkan Afia balik Australia je tak? Wah. Tapi harga tiket ni. Baik saya pergi Australia. So macam benda-benda macam tu lah, struggle masa belajar tu yang walaupun pahit tapi jadi manis. Benda-benda macam tu. Tapi nak convince parents tu nak pergi belajar tempat yang jauh, sebab kos yang saya nak tu tak ada di Sarawak. Okay. So terpaksa pergi ke Semenanjung. So itulah antara orang kata cara-cara
antara asbab saya bila ada PTPTN ni, parents macam okey lah. Walaupun kadang-kadang ada parents sendiri tak dapat nak menampung belanja yuran tu mungkin boleh lagi, tapi belanja kita nak hidup dekat situ kan, itu yang banyak. So mungkin kat situ yang parents rasa a bit macam sebersalah ke anak kot kan. Dan saya sendiri pun dah jadi ibu pun, itulah benda yang saya kena fikir pula sekarang untuk anak-anak saya. So di situlah bermulanya journey saya dengan PTPTN, di mana saya pun rasa sekarang pun ramai dah menikmati, orang kata, manfaat yang sama lah kan. Betul. Kemudahan yang sama. Sekarang ni dah ramai dah peminjam PTPTN kan. Daripada dulu lagi, zaman Afia lagi, sampai sekarang orang selalu komen, bila PTPTN nak masuk, bila PTPTN nak masuk. Bila dah apply tu semua tunggu-tunggu kan. Semua pun dok check, kau dah dapat ke? Kau dah dapat kan? Kan? Kau dapat berapa? Oh, kau dapat full. Aku dapat half. Kan? Tapi ialah macam Afia katakan tu, macam daripada dulu kan, macam kita ialah daripada Sarawak, and then diploma tu okey lah, tak apalah, kita muda lagi dan kita pun bersama dengan keluarga. Lepas tu bila nak ke degree tu, family terpaksa lah berkorban untuk melepaskan Afia untuk belajar ke Semenanjung. Mampu ke tidak anak aku ni kan, nak ke sana tu boleh ke jaga diri ya? Sebab saya percaya, sebab costingnya, bila Afia dekat UiTM mana bila degree tu? Shah Alam. Oh, Shah Alam. Oh, lagi tengah-tengah bandar, dek. Tengah-tengah bandar kan. Masa tu memang rumah sewa pun berkongsi bersesak-sesak 1 bilik 4 orang. Kan, satu rumah pula 7-8 orang. Kan, flat kecil kan, tapi sebab nak jimat seorang masa tu bayar sewa sebulan 100 orang kan. Okay. So makan lagi, duit minyak lagi, duit bas lagi, belum lagi nak beli buku kan. So sebenarnya banyak lah belanja. Itu zaman dulu. Zaman sekarang kita tak tahulah dengan kos sara hidup yang semakin meningkat kan. Betul. So di situ kita rasa lega. Sebab kita pun asyik nak minta duit dekat parents pun rasa macam segan kan. Betul. Malu macam lah itulah. Tapi itulah kan, kita pun tak tahu kan, mungkin waktu tu Afia rasa bila struggle-nya Afia berjauhan. Tapi masa tu tak sama-sama dengan kembar waktu tu? Tak, ke UiTM lain juga? Kembar dia pergi UiTM Puncak Alam. So dia pula kat sana lah. So berpisah sikit lah. So dia pun tengah kita masing-masing berdikari lah time tu. So parents pun dua-dua anak perempuan pula kat sini kan. So daripada segitu nasib baik ada PTPTN. Kalau tak nak membiayai anak kembar pula tu at the same time kan, of course lah parents macam banyak duit nak pakai macam tu lah. Tapi bila ada bantuan ataupun kemudahan macam ni, Alhamdulillah kita pun dapat kurangkan beban ibu bapa lah basically. Kita pun belajar berdikari, uruskan duit tu sendiri. Banyak ni pinjaman kita, so kita tahu bulanan berapa kita nak pakai kan. Tabung sikit-sikit ke kan, kalau nak balik Sarawak nak beli tiket kan. So kat situ pengurusan kewangan pun kita dah belajar sendirilah, sebab kita dapat duit tu sekelepuk kan masa tu kan. Betul. Mana ni kalau orang yang macam memang tak uruskan, dia beli handphone lah. Dia beli, dia pergi berjoli lah dengan duit tu. Itu saya nampak lah kawan-kawan di sekeliling. Lepas tu habis dah duit PTN kau. Benda-benda macam tu pun kita belajar lah daripada rakan-rakan sekeliling macam mana dia uruskan duit tu. Itu pun satu benda yang kita belajar, orang kata pengurusan wang tu sendiri, sebab dia datang sekelepuk macam tu. So bila tengok kawan macam mana duit kau dah habis lah, kau beli apa, tengok beli handphone baru apa semua, itu bukan salah PTPTN, tu salah diri sendiri. PTPTN betul dah bagi umur, betul dah bagi dah. Faham. Betul dah. Tapi sebenarnya saya tak langsung kan, tapi masa Afia belajar tu, yelah kita tahu kan Afia struggle semua. Adakah Afia macam buat part time ke apa ke, ataupun memang tidak, PTPTN cukup saja, kuncinya saya duduk di rumah saja ke, macam mana? Jawapannya itulah tidak. Alhamdulillah PTPTN cukup. Kita berjimat-cermat dengan apa yang ada. PTPTN pun dah bagi duit yang saya rasa memang secukupnya untuk saya sambung belajar. Sebab kita tak boros. Kita tak terus kelabu mata bila dapat duit tu nak berjoli ke apa kan. Sebab kita tahu duit tu kita guna untuk kita punya pendidikan kan. So itulah saya rasa ini satu
satu nasihat jugalah kepada adik-adik kat luar sana. Bila buat pinjaman PTPTN tu, janganlah terus bila dapat duit tu kelabu mata nak beli ni, beli tu kan. Ingat FOMO kan. So gunakanlah duit tu ke jalan yang sepatutnya lah. Okay. Itulah sebabnya kadang-kadang bila kita sedar yang kita ni dalam kesusahan tu yang buatkan kita jadi mahir urus kewangan tu semua. Tapi kalau contoh kita memang tak sedar, tak apalah, nanti cukup bulan nanti kan minta pamar lah kan. So itulah tu yang tak samalah seiring dengan apa Afia punya pengalaman kan. So kalau macam tadi kita tengok kisah Afia sebab serentak dua-dua kembar pergi ke Semenanjung belajar, dan mak ayah pun memang tak masuk urus langsung, tak campur langsung urusan pembiayaan apa semua tu. Memang serah kepada 100% PTPTN. Tiket flight ke apa ke nak balik raya, ikut kau lah nak. Kau nak balik raya ke tak kau nak. Kau yang nak belajar sangat. Kau ikut kau lah kan. Hari raya nanti kalau kau carilah sendiri tiket tu macam mana. Pandai-pandai lah kau. Pernah je macam mungkin salah sendirilah yang tak uruskan masa. So masa tu tak sempat nak beli tiket raya, so terpaksa stay kat sini. Yelah, kita pula macam nak pergi Australia punya tiket dia. So terpaksalah berkorban satu raya tu. Kita tak apalah, dapatlah merasa raya kat Semenanjung masa tu kan. Okay. Masa tu dengan kembar ke atau pun nak buat tu tinggal seorang? Dengan kembar jugalah. So jadilah dua beradik beraya di Semenanjung. Dan perantau lah. Dia nak perantau. Tapi ada ke keluarga dekat Semenanjung masa tu? Masa tu ada je. Ada je yang datang. Kita boleh pergi rumah. So tak adalah sedih sangat pun, okey je. Okey lah, tak payah ada geng. Dia jangan sorang-sorang. Dan sorang-sorang tu baik belajar kat UK. Kan? Boleh buat video ucapan salam raya. Salam perantauan. Assalamualaikum, saya Afia dan kembar nama Afifah. Kami berada di University Oxford. Kami tak dapat balik. So boleh buat salam perantauan kat situ dah. Alang-alang kan. Ni ada sedara, okey lah boleh lagi survive lah kat situ kan. Dapatlah rasa makan rendang semua ya. Dapatlah rasa rendang kat Semenanjung time tu. Rendang kat Sarawak lain. Lain. Dia macam mana makanan dia? Sarawak dia macam kurang pedas sikit lah. Orang kat Sarawak dia tak makan pedas sangat. Cuma kat Sarawak tu kek lapis. Of course lah ada kan. Satu meja tu penuh kan. Lah. Tapi Afia, kita tukar topik sekejap nanti sikit pasal kek lapis. Okay, boleh. Afia, parents tahu ke buat kek lapis ke ataupun you all beli? Masa mak muda-muda tu dia rajin lah buat kek lapis. Bila dah lama-lama tu semua main tunjuk je lah. Sebab dah banyak. Tapi orang Sarawak dia tak beli kat kedai. Kita tempah yang home baker punya. Dia mahal sikit lah. Satu tray tu boleh mencecah ratus. So macam, tapi memang kualiti dia lain lah daripada yang kat kedai tu. Dia pakai very good grade of butter. So kalau korang pergi beraya dekat rumah orang Sarawak tu, dia bukan daripada kedai-kedai yang kita kenal tu lah. Dia mostly daripada home baker. So kalau beli kat kedai-kedai tu biasanya kilang lah buat macam tu? Kilang buat lah. So dia tak sama, kualiti dia tak sama macam kita beli dengan home baker. Tiba-tiba rasa macam dah lama tak pakai kek batik Sarawak. Boleh. Boleh apa tu? Nanti PM tepi. Nanti Afia balik Sarawak nanti kirim lah Boleh. Siapa nak kek batik boleh komen. Boleh. Lagi kan Afia pick up untuk collect order. PM tepi. Kita tak gurau je. Selingan sikit lah ya. Okay, tak apalah. So itu daripada Afia sendiri. Perantau Afia dengan adik kembar semua. So macam bila Afia tahu struggle-nya lah dulu, mesti Afia rasa macam habis je degree ni, last paper, esok aku nak pergi cari kerja. Betul tak? Betul. Atau macam mana? So mungkin Afia nak kongsikan macam mana pula? Sebab kita macam dah intern dekat KL masa tu untuk last semester masa degree. So terus masa tu cari kerja lah. So kita fikir next kita tak nak lah menganggur lama kan. Nak bayar PTPTN lagi kan. So Alhamdulillah tak menganggur lama. Beberapa bulan saja sempatlah balik Sarawak dulu. Dan dapat kerja dekat KL balik. So macam masa tu start kerja dengan gaji minimum. So masa tu nak bayar PTPTN, bayar bulanan dulu. Lepas tu bila dah dapat kerja yang lain dengan MNC, gaji dah besar sikit. Masa tu macam flip hair. PTPTN kan bayar full. How much PTPTN? How much? Bayar full. Goodness. Masa tu dapat bonus je. Terus settlekan
hutang dengan PTPTN. So sebab masa tu kecoh pasal sekatan perjalanan kan. Oh, okay. So macam kita pula nak travel kan. And then dapat bonus, kita tengok settlekanlah PTPTN pun rasanya macam masa tu tak ingat dia ada buat promosi kalau kita bayar ni ada diskaun ke ataupun saya tak ingat apalah, tapi saya grab lah, tapi tak ingat dapat ke tidak, sempat ke tidak, macam tu lah. So saya pun kadang-kadang PTPTN kan dia ada macam dia nak menggalakkan peminjam bayar, dia adalah buat kempen-kempen macam tu kan. So bila kempen tu alert buat bayaran macam saman kadang-kadang polis buat diskaun kan. Time tu lah baru nak bayar kan. So bayar masa tu sekelepuk masa tu 7,000 saya bayar. So masa tu leganya. Leganya. Sebab untuk diploma saya dapat half tu saya kena bayar lah. Dan masa degree pula saya tak perlu bayar. Okay, sebab saya alhamdulillah rezeki saya lah. Mungkin saya tak tahu apa amalan je apa amalan saya sampai PTPTN pilih untuk dikecualikan daripada membayar. First class dik. First class. Kita pula Agreement first class. Agreement sebab first class. Okay, nampak tu. Saya rasa mungkin lah sebab Afia rasa struggle-nya lah aku nak habiskan belajar ni. Aku akan belajar betul-betul selempang pink. Nasib baik pink tau. So masa tu rasa mula-mula tu tak tahu dikecualikan. So bila macam tengok kenapa tak perlu bayar kan. Okay, rupa-rupanya sebab terpilih, sebab kita belajar tu kita dapat a good result kan. So alhamdulillah rezeki tak perlu bayar untuk degree. Masa tu ingat tak degree berapa ribu pinjam? Tak ingat. 15,000 lah. Banyak lah. Tapi tak perlu bayar. So macam leganya. Kan bayar untuk diploma je 7,000 sekelepuk. So settle. Sekarang dah boleh bertenang lah. Tak perlu fikir dah pasal sekarang hutang. Sekarang macam love PTPTN. Love PTPTN. Thank you. Love. Sebab tu suka datang PTPTN. Suka. Yelah kan, siapa yang tak suka sebab kan. Sebab orang ni masa dia nak pinjam kan, main lagi dia mendekati PTPTN. Tapi masa nak bayar semua macam apa ni? Apa? PTPTN apa tu? Buat lupa kan. So tak boleh lah macam tu dek kan. Macam kita kenalah, macam kita dah pinjam kita bayar. Sebab kita tak tahu pusingan duit tu kepada sebab saya sekarang kan dah jadi ibu kan. Pusingan duit yang PTPTN tu nak pakai, funding dia mesti dia nak fund pula generasi yang akan datang kan. So kalau kita tak bayar, PTPTN nak dapat mana duit tu nak bayar, nak fund lagi yang next generation anak-anak kita kan. Betul. So itulah, dah tahu pinjam tu kita cuba bayar sikit-sikit pun tak apa. So saya rasa macam kalau tak mampu boleh buat rundingan kan dengan PTPTN. Betul. Untuk kalau contohlah katakanlah Afia dah lama tak bayar PTPTN sampai ada tertunggak. So, mungkin ialah sebab kita tak tahu kan struggle macam mana. Macam Afia, Afia habis exam dia nak kerja terus dapat ni. Mungkin orang lain habis belajar tak dapat kerja ataupun habis belajar kena kahwin, jadi suri rumah, macam mana nak dapat income kan. So husband yang kena bayar kan. So katakan masa tu ada tunggakan banyak ke macam mana, kita masih lagi lah ada lestari pendidikan di mana kalau contoh peminjam tak mampu ke macam mana, berunding lah. Berunding. Bukan garang. Tak garang kan betul-betul. Tadi Afia ada masuk tadi, ada tak orang nak terkam? Banyak ramai Gen Z. Gen Z. Ramai Gen Z rupanya. Gen Z. Okay. Tak ada siapa-siapa garang kan? Tak ada tiba-tiba nak tu kan? Semua slay. Okay. So maksudnya boleh berunding. Tak ada siapa-siapa nak rotan pun kalau ada banyak tunggakan. Jadinya bila berunding ni, kita dapatlah bantu apa masalah peminjam, apa yang kenapa tak mampu. Okey, mampu bayar berapa? Katakanlah saya pinjam 10,000, sebulan kena bayar sekian-sekian, saya tak mampu. Boleh kurangkan bulanan tu atau Afia? Kita tak straight pun. Yang penting kena datang buat rundingan. Tapi kalau kalau contoh tak ada masa datang buat rundingan, permohonan rundingan tu memang kena buat secara online sahaja. Senang je. Hujung jari je. Aplikasi web MyPTPTN. Senang je. So lepas tu nanti everything will be notified online saja. Betul. Eksekutif jualan yang akan bantu, dia akan bantu sampai agreement baru settle.
ada pernah tau peminjam ni tak pernah pun jejak kaki ke PTPTN nak buat rundingan ke apa. Tapi semua settle online. Betul. Contohlah orang tu saya tak, dia tengok scroll macam tak mampu lah. So dia pun buatlah rundingan barang balik tu guna aplikasi web MyPTPTN. Lepas tu eksekutif jualan terus contact dia semua. Sampai ke agreement pun submit online, Afia. Tak perlu counter. Senang lah macam tu. So tak payah macam siapa yang ada anxiety ke apa. Izzati kan. Siapa-siapa yang ada Izzati nak berhadapan dengan pegawai tu, tak apa. Online je. Siapa yang introvert kan. Introvert ke yang macam malu segan lah datang PTPTN. Malu pula. Rasa-rasa je. Tacut pula ke. So macam segan tu tak apa. Buat online je. Memang tak pernah pun. Sebab bayaran semua MyPTPTN. Agreement pun kita boleh submit melalui MyPTPTN. Macam stem hasil semua kita bayar beli online semua kan. So semua online. Nanti nak bayar bulanan tu pun guna debit terus. Online juga. So macam tak perlu datang pun tak apa. Sama lah masa saya buat bayaran tu pun saya buat bayaran secara online saja. Lagi. Ini dia. Tak pernah jejak pun mana-mana counter PTPTN. So inilah kali pertama. Ui. Itu pun dah lama kan bayar habis macam tu. Dah habis bayar baru berani jejak. Itu dah dia kan. So kat situ lah Fia kita nak bagi tahu yang pada para penonton kat luar sana kalau ada tunggakan ke apa, mohon rundingan bayaran balik. Jangan berdiam diri. Takut nanti apa? Takut nanti apa jadi sekatan perjalanan. Tu satu hal juga. Nak buat loan tak lepas. Yang pasal loan tak lepas tu mungkin bolehlah saya kongsikan sikit. Boleh. Macam adalah kawan saya lah kan. Ada masalah loan tak lepas. So bila check kan yang lain semua okey, sebab dia tak adalah credit card ke ataupun hutang yang personal loan ke, tapi sebab dia punya bayaran dengan PTPTN tu tak langsai. So mengganggu si TOS dan si Chris dia lah. So sebenarnya benda ni pun dia macam boleh affect kita punya loan juga kan. Betul. Dia bekerja ke tu? Masa tu dia dah baru betul-betul dia dah bekerja dah. Cuma mungkin dia culas tentang PTPTN tu lah kan. Sebab kadang-kadang kita ni biasalah kita mungkin nak prioritaskan bayar benda lain dulu kan. PTPTN ni alah macam Afia cakap lah PTPTN what apa dah habis kan macam apa dia PTPTN? Dah habis maju sepah dibuat. Macam tu tu yang dia tak peduli itu ada je sebab memang sikit-sikit memang akan terjejas. Kalau contoh terlupa bayar sebulan ke, sikit-sikit tu akan jadi 001 1 2 3 4 tu dah tak nice. Sebab berapa bulan dia tak ni. So kat situ pun bahaya jugalah sebenarnya kan. Sebab nanti susah juga you all nak buat pinjaman. Mesti nak beli kereta, nak beli rumah, nak buat personal loan ke apa ke, memang tak lepas lah sebab kan ada tunggakan PTPTN. Jadi apa solution dia? Solution dia kena buat masa tu dia kena buat bayaran lah apa yang tertunggak kan. Dan sekarang kan boleh auto debit kan. So kalau kita terlupa ke apa, kita auto debit. So dah tak payah fikir kan. Betul. Tak semua berkemampuan untuk bayar lamsam. Macam saya pula alhamdulillah masa tu ada bonus, bolehlah bayar sekelepuk kan. Betul. So kalau orang lain tu itulah kita ada rundingan, kita ada auto debit, kita ada ansuran bulanan tu kan. So tapi saya rasa bagusnya Afia ni baru kerja dapat bonus, orang lain maaf cakap dik, memang terus pergi bercuti dulu dik. Dia tak fikir dah PTPTN ni. Pergi PTPTN sekejap nak pergi cuti dulu. Sebab dia nak pergi bercuti takut sekatan perjalanan Itu yang dia terus bayar one shot tu terus ya. Baru fikir bercuti lepas tu. Bagusnya Afia ni. Tepuk tangan sikit untuk Afia. Slay. Okay. Bagus Afia. Harapnya contoh-contoh tapi kembar macam Afia juga ke ataupun berbeza karakternya? Okay, sebab dia macam ni, rezeki tu masing-masing berbeza-beza. Kembar pula dia menganggur masa yang agak lama compared to Fia. So masa tu Fia bantulah juga. Dia bayar suatu hari. Masa tu kan kita ambil juga sikit kan. Baguslah. So kita dah kerja dulu, kita cuba bantu dia bayar bulan-bulan sikit-sikit lah. Bila dia dah kerja baru dia bayar bulan-bulan. Macam tu lah. So sekarang dia dah settle lah walaupun bulan-bulan kan. Dah habis dah bayar juga? Ya. Bagus so, memang. So macam tu lah orang kata, itulah saya kata masing-masing rezeki berbeza-beza kan. So dia pula menganggur lama. So PTPTN tak penalize pun tak adalah macam kejam, you tak kerja lagi kena bayar juga kan. So macam ada cara dia. So
adik tak adalah saya tengok dia macam struggle sangat nak bayar tu, sebab dia tak adalah amount yang besar pun, dia boleh macam 100-200 sebulan Betul. Ha. Dia tengok kepada kemampuan peminjam tu juga dan baki pinjaman dia tu ada berapa. Kalau tak setakat 10,000 tu nak bayar RM50 sebulan pun boleh, tapi kena buat rundingan bayaran balik. Kita kena buat agreement baru. Yang penting bayar. Betul. Yang penting ingat PTPTN. Jangan lupakan. Jangan lepas habis madu sepah dibuang. Macam Afia lah, memang boleh jadi kita punya orang kata orang kata contoh terbaik PTPTN. Mungkin kita boleh letak kat piala ni muka Afia. Sebabnya dia ramai sebenarnya kat luar tu yang sekarang saya rasa daripada segi awareness nak bayar PTPTN tu dah ramai yang aware actually. Mungkin adalah sekelompok yang bukannya tak aware tapi denial. Ada kata tak apalah, kita pergi bercuti dulu, tak apalah beli dulu beg LV. Okay, tapi saya rasa ramai je yang dah aware, sebab saya rasa daripada segi pihak PTPTN pun banyak buat kesedaran, banyak buat kempen, dan juga saya rasa apa orang kata nak buat orang bayar tu mudah sekarang kan. So saya rasa tak ada masalah. Betul. So yang penting sampailah setiap apa yang PTPTN katakan tu. Dan sebenarnya kalau kita tengok pun dekat platform media sosial PTPTN pun dah ramai dah bagi kata-kata positif. Kat komen-komen tu ada yang kata terima kasih PTPTN sebab PTPTN macam ni. So macam kita macam dengar macam walaupun bukan duit saya, so macam kita tengok wow, punya ramai yang berterima kasih semua. So itulah sebenarnya bila kita dapat komen-komen positif macam tu, sebenarnya dalam secara tak langsung aku pun nak jadi macam dia juga. Sama juga macam Afia datang sini kan, penonton pun mesti kata macam bagusnya Afia ni, kenapalah aku tak jadi macam dia dulu. So dah settle PTPTN. Tak adalah semua pun saya rasa kat luar sana tu mungkin ada yang tak tahu kan, tapi follow lah social media PTPTN. Wow. Afia follow ke? Afia follow semua PTPTN punya? Mestilah follow, nak datang kena follow. Dia nak datang kena follow. So macam Afia pun mungkin dapat lah kan notification dari PTPTN semua tu kan. So daripada social media pun, sebab sekarang kan kita semua hujung jari kan. Info-info kita dah tak ada macam dulu. Yelah kita rajin nak ke kaunter sebab kita konvensional dulu kan. Macam mana ada orang nak main handphone sangat kan. Tapi sekarang ni nak katakan apa, PTPTN sendiri saja ada 9 platform social media. Macam tu. Tapi hari tu viral lah dekat thread PTPTN kan. So, PTPTN sekarang so Gen Z ya. Rahsia. Admin dia rahsia. Afia jangan bagi tahu kat siapa. Bagi bonus sikit dekat admin tu. Tolong highlightkan. Tolong highlightkan ni. Maaf cakap. Tapi Afia akan datang studio PTPTN pun, Afia rasa Afia nak jumpa ke admin PTPTN tu. Nak. Mestilah nak. Maaf cakap tak boleh. Dia berselindung, dia macam rahsia. Biarlah rahsia. Ya, betul. Okey, baiklah. So itu dia perkongsian daripada Afia. Afia dah kongsikan daripada macam mana Afia pinjam PTPTN, daripada Afia mula buat bayaran balik, dan alhamdulillah sekarang ni bila Afia dah tak ada pinjaman, macam mana perasaan tu? Macam lega kan? Macam lapang kan? Lega gila. Boleh buat pinjaman lain pula. Rumah, kereta kan. Macam itulah kitaran kehidupan kita kan. Betul. So sekarang bila dah ada anak pula, kita fikir future anak pula. Betul. SSPN pula. Oh ada? Ada. Oh, Afia ada buka akaun simpan SSPN untuk anak? Under husband lah. So bila sebab SSPN ni kan dia ada banyak benefit dia. Betul. The one pulling factor saya menyimpan di SSPN, sebab ada banyak platform lain macam ASB ke apa, tabung haji pun saya buat, ASB pun saya buat. Dan SSPN ni sebab dia ada pelepasan cukai. Ya, betul. Tinggi pula tu 6,000 ke 8,000 tak silap saya. 8. So 8,000. Yes. So jadi bila kita menyimpan tu, kita simpan contohnya 8,000, so kita boleh deduct daripada kita punya cukai untuk pelepasan cukai 8,000 tu. So dia serampang dua mata lah untuk anak-anak kita punya future, dan juga untuk cukai kita pun kita boleh kurangkan. So kalau simpanan kat tempat lain tak ada pula kan pelepasan cukai, dia mungkin dividen dia lah kan. So lepas tu saya fikir masa ke depan ni anak-anak kita tak tahu lagi kos sara hidup tu makin meningkat. Kan sekarang pun dah rasanya kos sara hidup tu sangat tinggi. So kita fikir nanti at least by the time anak nak masuk belajar,
dia dah ada mungkin berapa puluh ribu untuk kita dah tak payah fikir dah duit untuk dia belajar. Sebab kalau contoh tabung haji, kita dah buka akaun untuk dia menunaikan haji. ASB mungkin untuk dia kahwin ke. Kan mas kahwin. Anak kita lelaki pula nak kena Oh my god. nak kena lah ada duit untuk dia kahwin kan. Kau ada anak dia lelaki terus menabung dia tak ada susah. Dia terus menabung untuk duit hantaran daripada tu siapa-siapa yang nak chop jadi ibu mentua boleh terus kumpul dah, boleh agak dah berapa sebulan simpan untuk duit kahwin tu. Ada SSPN ke tidak? Oh macam tu. Wow. Okay, love betul mak mentua macam ni ya. Anak umur berapa tahun dah? Sekarang dah 10 tahun dah. Seorang? Ada 2 anak, seorang Okay. lagi 6 tahun. So memang dua-dua tu pun adalah juga ya tabung. Dua-dua lelaki? Kena dua-dua lelaki. Okay, tak ada patut. lagi rezeki nak dapat yang girl. Punyalah hebat maknya sekarang ni. Memang dah fikir dah masa depan. Struggle dia dulu macam mana nak dia belajar. takut kan. Dah ada tabung. Nak kahwin nanti ada tabung untuk anak. Nak apa lagi travel? Menunaikan haji. Menunaikan haji. Ada tabung. Bagusnya. Daripada Kena sekarang start ni. awal lah. Sebab masa tabung haji, kita kalau tak start awal, nanti kita punya giliran Turn. tu lambat. ASB pula kita simpan sebab kita fikir nanti dia nak beli rumah ke kan. SSPN ni lah untuk pendidikan. Sebab Afia sendiri pun tahu kan kos pendidikan kita makin lama kita tak tahu macam mana. PTPTN boleh ke cover lagi kan zaman anak-anak dah besar nanti. So cukup ke tidak kan. Tapi sebenarnya dari sebelum selain daripada income tax apa semua tu, Afia tahu tak ada banyak benefit simpan SSPN ni? Yang saya tahu dia ada insurans khairat kematian Ya, betul. Tapi sebenarnya kalau Afia nak tahu, kita ada 2 tau simpan SSPN ni. So simpan SSPN Prime, simpan SSPN Plus. Tapi dua-dua produk simpanan kita ni memang banyak manfaat. Memang boleh claim income tax. Boleh dapat dividen. Ya, betul. Kalau contoh Afia ada dua-dua sekali pun lagi bagus sebenarnya. Tapi dia dua-dua ni banyaklah benefit dia. Macam simpan SSPN Prime ni Afia boleh simpan anytime, bila-bila masa Afia nak simpan boleh simpan. Untuk Plus ni pula boleh simpanan bulanan. Sebab kadang-kadang setengah orang dia macam tak suka one shot nak bayar tu kan. Dia suka simpan bulan-bulan. Macam tu. Dia nak pula autodidak yang dia tak perasan, tahu-tahu gaji dah gone pergi simpanan. Dia tengok wow, ada banyak simpanan. Tapi sebenarnya dua-dua produk simpan SSPN kita ni ada manfaatnya sendiri juga. Boleh kena income tax, boleh dapat dividen. Cuma yang special yang untuk yang simpan SSPN Plus ni selain daripada menyimpan, sebenarnya ada satu portion. Katakanlah Afia simpan sebulan RM50. RM10 ni saja kita bayar kepada perlindungan takaful. Andai kata contoh apa-apa jadi pada mak ayah anak ni, contohlah meninggal, kematian kemalangan. Kepada parents lah. Ya, betul. Okay. Sebab Afia kan seorang ibu yang memikirkan masa depan anak kan. Jadinya mungkin dia fikir, kalau lah contoh aku dah tak ada kat dunia ni, macam mana anak aku nak survive. Inilah produk dia. Itu akan jadi saya punya insurans nyawa kepada anak saya. Ya, betul. Plus bukan setakat kematian, critical illness, alarm masuk hospital, harap kematian. RM10 saja. Ya. Tapi every month Afia simpan lah berapa bulan. Afia mungkin nak simpan sebulan RM50 contoh. RM40 tu simpanan yang boleh claim income tax, dapat dividen apa semua. RM10 ni je bawa ke perlindungan takaful tu. Love tak? Love. Love tak? So rasa-rasa lepas dah habis podcast turun kaunter terus buka akaun ke macam mana? Of course. RM10 je kot. Kan tak terasa. Makan sehari pun belum tentu dapat RM10. Betul. Itu yang kita macam sebenarnya ramai juga ibu bapa yang ada awareness. Ada yang juga tak ada awareness sebab kita pun memang dah banyak juga peningkatan untuk buat pembukaan akaun simpan SSPN ni. So memang ramai juga yang dah buka untuk anak. Kadang-kadang ada yang anak baru mak dah buka dah SSPN. Dah boleh? Ya. Lahir-lahir dah boleh terus buka? Sebab awal 1 hari dah boleh buka akaun simpan SSPN ni. Tak, maksudnya mungkin orang kata logik ke 1 hari. Okay, bayangkanlah contohlah Afia bersalin 3 pagi. Contoh. Baby macam tu. JPN buka je pintu, suami Afia terus daftarkan je JPN untuk dia punya MyKid. Dapat je cert tu. Cert yang ada IC kat atas tu. Pergilah PTPTN buka SSPN. Maksudnya sehari ni anak baru lahir. Betul. Kan macam tak logik kan. Satu betul ke dia? Itulah dia punya tu. Maksudnya kita nak bagi tahu awal sehari dah boleh buka akaun. As long as ada sijil kelahiran tu. Tak payah tunggu MyKid. MyKid memang lambat lah kan. So ada sijil kelahiran, atas tu kan dah ada nombor IC dia kelahiran tu.
terus buka akaun simpan SSPN. Okay, menarik. Sebab saya rasa saya punya SSPN tu Prime. Bolehlah pula buka Plus. Betul. Yang Prime tu Afia boleh kekalkan. Afia ada duit simpan je banyak-banyak. Okay. Yang simpan SSPN Plus tu Afia boleh simpan bulan-bulan. Dan dua ni boleh gabung untuk pelepasan cukai. Ya, betul. Banyak kan manfaatnya tu kan. Menarik. Love. Oh, okay, ni love sangat. Okay, yang kat luar sana tu kawan-kawan, bolehlah menyimpan yang Plus tu pula kan. Sebab dia sekali dengan life insurance. Betul. Ada perlindungan juga kat situ. Tapi kalau nak tahulah objektifnya ni memang tak lain tak bukan. Sebab PTPTN dia takkan wujudkan sesuatu perkara kalau tak memberi manfaat kepada rakyat Malaysia. Sebab apa? Sebab kita tahu pinjaman PTPTN boleh ke kita tanpa tu. Sebab tu kita buat tabungan ni, produk tabungan ni di mana kita nak educate mak ayah tu. Mungkin ada jangan macam Afia pinjam PTPTN. Mungkin Afia ada fikir struggle-nya aku zaman belajar dulu kan. Macam manalah anak aku nanti. So bila Afia dah habis belajar semua mesti spark terus. Okay, I nak buat simpanan. Dengan simpan SSPN. Sebab kita tahu nanti anak kita belajar macam mana. So that's why lah macam awareness tu makin lama makin meningkat. Untuk mula menabung daripada kecil lagi. So kita tak tahu masa ke depan macam mana kan. Jadi saya rasa benda tu persediaan kita lah sebagai parents. Jangan berkira dengan anak kan. Menyimpanlah daripada sekarang sebab dah ada platform yang baik. Macam-macam manfaat. So kenapa kita tak manfaatkan yang dah ada ni? Mana tahu satu hari nanti kita dah tak ada kemudahan-kemudahan ni, nak cari kat mana kan. Dah ada dah depan mata, grab je. Itulah kan. So itulah Afia ni saya nak puji sikit lah ya Afia ni sebab walaupun sebabnya Afia saya pun terkejut juga rupanya lah dah berkahwin, dah ada anak, dah siap fikir dah masa depannya tu. Sebab daripada pinjaman PTPTN Afia pinjam diploma, degree, and then tak fikir panjang, terus fikir macam mana nak bayar balik. Lepas dah bayar balik dah dapat kerja bagus, dah berkahwin, ada anak, simpan SSPN pula buat. So pada saya memang is a good untuk seorang peminjam PTPTN untuk meneruskan begitu. Sebab tak semua orang boleh buat macam Afia ni. Jadi tahniah ya Afia ya. Kita mungkin sebab kita dulu susah kot. Jadi kita fikir macam anak-anak pun kita fikir macam tak naklah melalui kesusahan yang sama. Betul. Tapi memang love betul. Masa depan anak dia memang dah sangat fikir dah ya. Dengan tabung pendidikan anaknya, tabung kahwin, tabung nak tunai haji, semua dia buatnya. Tapi yalah macam Afia kata macam kita jangan lepas sebiji telur di basket yang sama. Kita kena ada setiap tujuan, setiap benda tu ada tujuan dia. Betul. So mungkinlah mana tahu kan tiba-tiba Afia nak dah besar, nak sama belajar, tak pinjam PTPTN. Betul kan. So mungkin pinjaman tu pula orang lain boleh manfaatkan. Orang yang lebih memerlukan lah. So kita mungkin kalau kita ada rezeki lebih, kita dah boleh menabung untuk anak tu. Kita menabung lah supaya anak pun tak berhutang lah nanti kan. Mungkin kalau pinjam pun sikit je. Sikit je. Kalau nak pinjam lah kan. Kalau terpaksa pinjam tu mungkin sikit lah. Sebab tak tahu kan kos belajar macam mana. Sebab kita tak tahu. Mungkin tiba-tiba dia nak kos yang macam something yang tak ada dekat IPTA kan. Kita tak tahu minat anak macam mana pula. Betul. It's a very, bolehlah jadi seorang ibu misali yang memikirkan masa depan anaknya. Diri dia sendiri dah cerah dah masa depan tu. Tu tengok live-nya sekarang ni. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Okey, cukup makan. Semua kan. Okey, itu dia. Kita ni Afia dah sembang dulu dah dekat sejam dah rasanya. Dah berapa minit dah. Kita tengok berapa minit dah berlalu waktu ni. 40 minit dah Afia tak sedar kan? Tak haus ke tak minum? Kejap lagi. Takut lipstick ni. Lipstick pudar. Itulah dia. Kita terbangkan daripada Sarawak datang kepada studio PTPTN ni untuk kongsikan pengalaman dia sendiri. Dia daripada zaman belajar, struggle-nya nak ke Semenanjung, sama pengajian semua. Lepas habis je pengajian tu dia tahu susah je peritnya macam mana nak merantau semua. Merantau pula macam mana. Dendang perantaunya lagi lepas tu. Dan sebab itulah lepas dia habis belajar terus dapat kerja, tak fikir masak-masak, bonus dia tu gedebuk dia terus bayar PTPTN. Tapi yang bagusnya Afia dia ada peluang untuk dapat first class degree dan jadinya dia hanya perlu bayar diploma sahaja. Tapi alhamdulillah lah. Dah habis bayar semua. Dah habis bayar semua tu ni berkahwin, ada anak, dah buka akaun simpan SSPN pula untuk
untuk anaknya. Memang seorang ibu yang bagus lah kita fikir kan macam tu. So mungkin bagus. Okay. Love. Slay. Maaf cakap. Tapi Afia agak tahu kalau contoh simpan di SPN ni banyak tau kempen-kempen kita buat. Setiap tahun memang tak menang tangan PTPTN buat kempen. Jadi antara bertuah dengan tak bertuah je. Ada ni cabutan bertuah ke? Betul, cabutan Wow Plus. Ni Afia boleh buat cabutan yang Wow tu Plus. saya tak cukup bertuah lagi. Saya kalau cabutan bertuah ni memang saya tak cukup bertuah lagi. Yalah, Mungkin kan. nanti InsyaAllah ada rezeki. Ada rezeki anak tapi saya tak, ke? Tapi tak boleh. Jangan letak harapan yang tinggi. Yang penting kita ada tabungannya. Betul. Yang kempen-kempen ni sebenarnya untuk menggalakkan orang menabung je. Kalau ada rezeki, ada. Kalau tak ada, tak apa. Boleh teruskan cuba. PTPTN. Teruskan. Teruskan. Menyimpan. Betul. Okay, Afia, mungkin Afia nak kongsikan kepada penonton yang sedang menyaksikan Afia pada hari ini dari studio PTPTN. Mungkin Afia nak kongsikan kata-kata semangat ataupun anything. Silakan. Okay, first of all, thank you PTPTN sebab sudi menjemput saya ke studio PTPTN yang sangat cantik ni hari ni untuk berkongsi sedikitlah pengalaman saya sebagai alumni PTPTN. So, mungkin saya haraplah cerita saya sedikit sebanyak dapat memberi satu orang kata motivation kat orang di luar sana untuk membuat bayaran PTPTN ataupun start membuat tabungan SSPN untuk anak-anak, untuk masa depan mereka lah. Sebab kalau kita tak bayar tu nanti kena sekatan perjalanan kan. So better langsaikan, buat rundingan dengan PTPTN sebab PTPTN ni dia tak makan orang. Tengok drama Gen Z sebenarnya bila saya tahu drama Gen Z so jangan takut. Kalau takut sangat introvert sangat online kan. Online pun boleh. Dan yang penting jangan lupa follow Sokmed PTPTN. Gitu kita Gen Z macam mana pula Sokmed. Kau tersampai pula macam mana kan? Macam tu lah. Thank you PTPTN. Okay, love sikit PTPTN tu. Love. Mana kamera? Semua kamera. Ada banyak kamera ni. Love semua. Okey, baiklah. Itu dah. Terima kasih Afia kerana sudi meluangkan masa bersama kita kat studio PTPTN ni. Tapi janjilah ya lepas turun ni terus ke kaunter buka akaun baru ya. Janji. Okey. Janji. Alright, itu dah perkongsian daripada Afia. Harapnya dapat memberi sedikit orang kata-kata semangat untuk peminjam di luar sana untuk membuat bayaran balik ataupun mungkin buat diorang semua untuk rasa macam okay, saya pun nak jadi macam Afia lah. Janji lepas kahwin dapat anak nak buka akaun simpan SSPN lah untuk anak juga. Macam janji. tu. So harapnya perkongsian Afia pada hari ini dapat juga memberi sedikit kata-kata untuk peminjam di luar sana lebih bersemangat untuk membuat bayaran balik. Lebih rasa macam okay, secara tak langsung saya nak cepat-cepat bayar PTPTN ni. Okay, baiklah, itu dia daripada saya pada episod dari studio PTPTN pada hari ini. Tapi jangan risau, kita akan ada lagi episod yang kita akan bawa peminjam-peminjam PTPTN di seluruh Malaysia yang lain untuk hadir ke studio PTPTN. Tapi pada mungkin penonton di luar sana nak juga berkongsikan pengalaman sendiri kan. Tapi jangan risau, boleh beri detail kalau siapa nak untuk PM sertai dari studio PTPTN, boleh tulis di ruangan komen. Nanti admin kita akan contact dan bagi Google Form untuk join podcast ni. So jangan risau, anda juga mungkin berpeluang untuk sertai dari studio PTPTN untuk kongsikan pengalaman anda sendiri. Mungkin lagi best, lagi meletup, lagi wow. Lagi cerita yang menarik kan. Lagi kebabum yang tak terjangka di akal kan. So boleh, jangan risau. Komen je di ruangan komen. Admin kita akan balas dengan Google Form dan isi. Nanti kalau anda berpeluang, anda boleh bersama dengan saya dan juga tim kami semua di PTPTN untuk kongsikan pengalaman anda sendiri dari studio PTPTN. Baiklah, itu saja, sekian daripada saya. Jumpa lagi kita di episod seterusnya. Bye. Assalamualaikum.